Kau tengok dia punya timing belt dia ni. Apa gila lah. Pakai sampai macam ni sekali. Ini kalau tak perasan ni, tak payah tak perasan lah. Lambat lagi sikit, dia putus. Semua bengkok. Bal kat head ni, barai. Biasa dekat cover ni ada tulis tau. Mileage ataupun tahun bila dia tukar. Ni tak ada tulis. Kita pun tak tahu bila last dia tukar timing belt. Macam tak pernah tukar je. Takkanlah tak pernah tukar. Mustahil. Mileage dia pun dah 320,000 kilometer. Set-set dah pusing keliling Malaysia ni 5-6 kali. Silap-silap 100 kali ada ni. Kes macam ini, abang kakak biasa tak perasan kan. Tak tahu kan bila nak tukar. Terlupalah, apalah semua tu kan. Tak risau. Datang kat Wangsa Garas, kita check kan. Kita buat full checking, kita tengok. Apa yang rosak, kita bagi tahu. Lepas tu nak tukar ke, nak buat terus ke ataupun nanti dulu ke. Yang penting tahu dulu kerosakan dia. Baru tukar. Kita tahu kondisi kereta kita tu macam mana. Elok jalan jauh ke, tak sihat jalan jauh ke. Apa-apalah. Booking sekarang. Booking. Elok pula aku cakap hari ni sopan santun dia. Kau suka hari ni.